Berita boom hari ini. Pelakon Kamal Adli hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi prosiding berkaitan rumah tangganya dengan Ukasha Senrose. Kehadirannya sebagai usaha bagi mempertahankan perkahwinan selepas Ukasha Senrose memfailkan perceraian akibat kemelut yang melanda. Sebelum itu, Ukasha memuat naik hantaran di Instagram memaparkan rasa kesal atas tindakannya yang mendedahkan masalah rumah tangga di media sosial. Dia juga memohon maaf kepada pihak yang tersinggung dan berhasrat memberi tumpuan kepada masa depan serta anaknya. Tindakan Kamal hadir ke mahkamah bagi menyelesaikan isu rumah tangga secara baik mendapat reaksi positif ramai yang memuji sikapnya sebagai suami bertanggungjawab dan matang menghadapi ujian rumah tangga yang menjadi perhatian umum. Ramai turut mendoakan agar pasangan itu menemui jalan perdamaian dan mampu memperbaiki hubungan demi kebaikan keluarga mereka.